A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Bersama saya Aizat Ismail, host anda dalam podcast SBP Sembang Budak Pandai. Dan kita ada dua orang tetamu yang saya jemput khas untuk sesi pada kali ini. Dan topik yang kita akan bincangkan pada kali ini amat dekat dengan adik-adik ataupun anak-anak lah, pangkat anak-anak dengan saya lah yang baru sahaja selesai menjalani peperiksaan SPM dan telah pun mendapat keputusan SPM mereka baru-baru ini. Kalau tak silap saya, seminggu ataupun seminggu lebih lah selepas saya raya hari tu, mereka baru je mendapat keputusan SPM dan dikabarkan sekarang ni mereka sedang menunggu peluang ataupun menunggu kemasukan ke IPT lah, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Okey, tetamu yang saya maksudkan hari ini ada dua orang, iaitu seorang daripada sekolah Sri Puteri dan seorang lagi daripada sekolah Kolej Tengku Kursiah. Dan dua-dua ni adalah anak-anak lepasan SPM 2025 yang baru saja mengambil keputusan mereka baru-baru ini, dan mereka juga telah dinobatkan sebagai salah seorang daripada 10 pelajar terbaik, pelajar cemerlang seluruh Malaysia. Bukannya calang-calang orang yang akan bersembang dengan saya pada hari ini. 10 pelajar-pelajar cemerlang seluruh Malaysia, dan 4 daripada mereka sebenarnya terdiri daripada anak-anak pelajar-pelajar daripada Sekolah Bak Asrama Penuh. Yang dikabarkan yang tetamu saya, seorang daripada SSP, seorang daripada TKC, seorang daripada Kisas dan seorang lagi daripada Sedar. Tapi hari ni yang Kisas dan Sedar tu kita tak bawa, kita bawa yang daripada SSP dan juga daripada TKC. Okay. So saya ucapkan selamat datang kepada tetamu saya, adik Sarah, ataupun nama penuhnya adalah Sarah Khadijah Hermi Edward. Okay, selamat datang Sarah. Terima kasih. Okey. Tetamu saya yang kedua adalah adik Khalilah Nordini binti Abdullah Salihuddin. Yang ni daripada TKC lah. Okay, apa khabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Sarah dan juga Khalilah. Boleh saya panggil Sarah, panggil Khalilah Okay, so takkan nak panggil nama panjang kan So setiap kali nak bercakap panjang pula nama you all kan. Okay, so Sarah daripada SSP. Okay, so Sarah masuk SSP tahun bila tu? Saya masuk sejak Form 1 2021. 2021. Okey, Khalilah pun sama lah kan So dua-dua daripada tahun 2021, dan ketika itu baru je maknanya post Covid lah kan So kita kena Covid tu tahun 2020, dan 2021 tu masih lagi dalam keadaan orang kata apa, masih pakai mask dan sebagainya kan So kalau ingat dulu sebelum masuk ke SSP dan juga ke TKC, memang macam Sarah memilih untuk masuk ke SSP ke ataupun mak yang suruh? Mak cakap pasal SSP sejak saya sekolah rendah lagi. Jadi saya memang dah ada niat nak masuk SSP sejak dulu lagi lah. Okey. So sebab yang saya difahamkan lah, mak pun adalah puteri kan bukan? Tak. Oh, mak bukan puteri. Mak saya dulu Sains Dungun. Oh, Sains Dungun. Silap. Yang puteri tu sebenarnya mak saya. Oh, okey. Saya silap information. Minta maaf banyak-banyak. Okey, so banyak dua-dua daripada SBP lah. So parents daripada SBP, dan biasanya bila ayah ataupun mak kita daripada SBP, mereka nak anak-anak pun cuba masuk ke SBP juga, dan alhamdulillah dah berjaya masuk ke SSP pada tahun 2021, dan bila Khalilah pun masuk mak daripada SSP kan so nak anak masuk SSP kot mula-mula, tapi tak dapat. Bukan dia sebab mak dan ayah saya dua-dua SBP. Jadi memang dari kecil memang didik saya dengan adik-adik saya macam dah kata masuklah asrama adalah macam soft spoke macam tu kan. Tapi mula-mula saya nak masuk SSP, tapi kakak saya masuk SSP dulu. So saya dari dulu jenis yang macam tak suka sama dengan kakak saya. So saya cuba TKC lah. Dapat. So alhamdulillah dua-dua dapat masuk ke Sekolah Bak Asrama Penuh. Dan daripada tahun 2021 tu cabarannya adalah ketika itu baru saja selepas negara kita dilanda COVID-19 kan jadi pengalaman you all berdua bila masuk ke asrama ketika itu, mungkin boleh sharekan dengan penonton apa perasaan you bila dapat masuk dan selepas dah masuk ke sekolah tu? Mungkin minggu pertama masa minggu orientasi tu apa Sarah rasa masa tu? Waktu tu rasa takut dengan gementar lah, sebab kan SSP kan macam orang kata sekolah elit. Jadi rasa macam saya kena prove diri saya layak untuk sekolah ni. Jadi
waktu masuk tu saya cuba sedaya upaya lah fokus kat kelas, bersosial dengan kawan-kawan. So masa masuk ke SSP tu ada tak macam kadang-kadang setengah sekolah SBP ni dia ada sistem macam apa mentor-mentee ataupun dia ada sistem macam apa kakak angkat dengan adik angkat dan sebagainya kan. So di SSP ada tak buat budaya macam tu? Pertama sekali kami ada mentor cikgu. Jadi cikgu untuk rumah sukan akan jaga 10 orang mentee, which is kita orang lah. Lepas tu ada juga college sister yang tu kalau masuk form 1 akan dapat college sister form 4. Jadi college sister yang form 4 tu akan jaga yang form 1 lah. I see. So satu sister tu dia akan jaga berapa orang adik? Seorang saja. Seorang lah. So each each every one of you tu memang ada sister masing-masing lah. Macam tu. Okay. So macam mana kat TKC pula? Sama ke? Dekat TKC sistem dia pun sama. Ada mentor cikgu dari rumah masing-masing yang jaga dalam 2 dorm. Untuk antara senior dengan junior pun ada CS juga. Kalau masa saya CS dekat TKC, masa saya dia CS saya still form 5. Tapi masa saya form 2 dia tukar sistem tu, CS tu tukar jadi form 4. So saya batch saya, lepas tu batch after saya baru dia tukar form. Dia ada dua orang CS atas, satu form 5, satu form 4. So after that baru dia semua orang sekarang ni form 4 lah CS. I see. Okay. So maknanya memang kita masuk tu kita taklah terasing sangat kan bila ada kakak yang bantu untuk kita adaptasi diri kita untuk minggu pertama tu dalam minggu orientasi tu setidak-tidaknya kakak-kakak ni boleh bantu untuk kita menyesuaikan diri lah kan dengan keadaan semasa. Okay, macam saya sendiri pun sebenarnya anak saya sekarang ni tingkatan 4, anak saya di Smart Kanjang lah. So masa masuk tu pun saya boleh katakan walaupun dia adalah seorang pelajar lelaki tapi dia punya nak adapt dengan keadaan semasa tu memang akan ambil masa sikit. So sebagai parents ni memang biasanya kita akan bagi support, kita akan pastikan anak-anak kita selesa. Jadi dengan sistem yang diterapkan di dua-dua sekolah SSP dan juga TKC itu, saya rasa sedikit sebanyak boleh membantulah perkembangan pelajar-pelajarnya dan boleh membuatkan pelajar-pelajarnya lebih selesa lah kan untuk menuntut ilmu di situ. Okay, so dah habis saja minggu orientasi, kita terus fast forward masuk ke tingkatan 4 lah. Okay, masa you all tingkatan 4, macam yang saya tahu sekarang ni SBP memang semua kena ambil STEM A. Semua kena ambil science stream. So Maths, Fizik, Kimia, Bio ni memang kita kena ambil kan. Jadi macam mana you all adapt keadaan tu? Masa form 3 kita belajar subjek yang biasa kan, macam science pun science yang biasa kita belajar. Tapi bila masuk form 4 tu dah kena ambil pure science. So macam you all sendiri macam mana yang you boleh sesuaikan diri untuk belajar subjek-subjek pure science ni, sebab kita dah dimestikan tak ada pilihan lain, kita kena ambil juga subjek tu. Okay, so Sarah macam mana? Saya just cakap kat diri saya tak apa, untuk pure science ni lagi banyak peluang dia kat luar nanti. Jadi cuba je sedaya upaya untuk belajar sekarang. Nanti waktu besar nanti lagi banyak options boleh pilih. Kalau tak keberatan boleh share dengan penonton apa sebenarnya cita-cita Sarah? Cita-cita saya nak pursue actuarial science lah. Oh, okay. So minat numbers lah maknanya? Minat nombor. Saya favourite subjek saya Maths lah. I see. Okay. So macam di tingkatan 4 tu yalah macam kita tahu Maths kita start belajar masa tingkatan 4 kan. So masa mula-mula masuk tingkatan 4 belajar Maths tu, adakah Sarah struggle untuk subjek tu ataupun memang kacang je, senang je nak kan? Macam mana tu? Introduction saya dengan Maths pelik sikit sebab waktu awal-awal form 4 tu saya masuk hospital sebab ada lung infection. I see. Jadi untuk seminggu tu kebetulan banyak belajar waktu seminggu saya tak ada kat sekolah tu. Jadi kat hospital saya belajar seorang-seorang. Tapi saya rasa untuk saya lagi selesa kalau belajar dulu baru belajar dengan cikgu. Jadi introduction saya dengan Maths smooth sailing je lah. Saya tak ada masalah sangat. So kat mana terdetiknya minat untuk buat actuarial science tu?
Masa bila sebenarnya? Mula-mula dia macam actuarial science kan tak besar sangat lagi kan sekarang. Jadi bila dengar actuarial science tu macam rasa curious lah apa benda tu. Jadi bila baca kat internet ke apa cakap pasal risk management, pasal nombor semua tu rasa macam minat lah. Jadi sebab dia tak besar sangat kat Malaysia sekarang ni, saya nak jadi one of the first people Good. Okay. Make it big lah kat Malaysia. Bagus. So memang orang kata apa, bidang yang jarang-jarang lah terukai oleh terutamanya oleh Bumi Putra lah kan. Jadi bila Sarah ada mindset macam tu untuk meramaikan lagi pakar-pakar dalam bidang tersebut, bagi saya memang benda ni sangat-sangat dialalukan dan kita nampak mungkin selepas ni lebih ramai lagi especially yang melis lah kan, yang melis yang menceburkan diri dalam bidang tersebut, dan lebih ramai lagi kata pakar-pakar dalam bidang tersebut akan dilahirkan lah insyaAllah. Okey, macam Khalilah pula, apa yang sebenarnya Khalilah punya cita-cita? Saya nak sambung mechanical engineering. Saya nak jadi mechanical engineer. Okey, kenapa pilih mechanical engineering tu? Saya punya minat terhadap bidang tu start masa saya form 3, saya dapat peluang untuk join F1 in schools competition. Jadi waktu sepanjang pertandingan tu lah yang saya belajar ada skill-skill dia. Saya belajar guna Fusion 360. Fusion 360 kira macam satu software lah yang guna untuk 3D design. Lepas tu macam belajar konsep physics, belajar macam mana mechanical structure tu interact dengan each other semua kan. So dari situlah minat dia. Lepas tu bila daripada wakil mula-mula dalam sekolah bersaing antara satu sama lain. Lepas tu dapat terpilih untuk wakil sekolah pergi negeri. Lepas tu dekat negeri tu dia hantar 2 tim. So tim saya dapat anugerah Best Innovative Thinking Award. Tim lagi satu tu dapat second place. So tim lagi satu ni yang dapat mara, tapi cikgu ambil saya dengan lagi seorang kawan saya yang dari tim lagi satu ni asimilasikan masuk tim lagi satu. So saya dapat juga peluang untuk pergi kebangsaan. Alhamdulillah. So dekat tandingan tu lah yang memang yang terdetiknya minat nak jadi inilah kan, nak masuk dalam bidang engineering tadi tu lah. Okey, kalau tak keberatan, boleh kongsikan kepada penonton mungkin benda ni pun boleh menarik minat adik-adik yang mungkin sedang menonton kita punya rakaman podcast ni. Bila you all masuk ke tingkatan 4 lah, biasanya tingkatan 4 ni diibaratkan sebagai antara fasa yang you all struggle untuk adapt dengan keadaan tu, dan ada juga setengah orang yang mungkin merasakan tingkatan 4 ni masih lagi ada masa untuk you all nak berhoneymoon ke, nak relax ke, sebab ada setahun lagi kan untuk masuk ke tingkatan 5 kan. So pandangan saya tanya Khalilah dulu, apa pandangan you tentang stigma yang macam tu? Tingkatan 4 ni bukan waktu untuk kita struggle, tapi tingkatan 4 ni lebih kepada kita nak relax, masa form 5 nanti baru kita struggle nak belajar. Macam mana tu? Pada pandangan saya kurang bersetujulah dengan pandangan tu. Sebab waktu saya form 4, saya memang dah pasang niat yang saya nak fokus betul-betul untuk terutamanya subjek elektif kan. Sebab memang dah belajar tu memang adalah struggle-struggle dia, rasa susah semua tu. Tapi macam bila belajar form 4 dan form 5, saya sedar yang time form 4 tu yang banyak foundation dia. Jadi bukanlah nak kata tak boleh enjoy masa form 4 tu, enjoy je lah. Saya pun banyak je benda yang saya join masa form 4, banyak je buat memori dengan kawan-kawan semua, ambil peluang tonjolkan diri kan waktu form 4 tu terutamanya. Tapi untuk tinggalkan terus akademik tu dan fikir masa form 5 nantilah baru saya nak catch up, saya tak setujulah dengan pendapat tu. Saya rasa memang waktu form 4 tu kena persiapkan diri lah, persiapkan diri siap-siap dan fokus. Okay, Sarah pula macam mana? Masa form 4 tu Sarah aktif tak? Ada masuk apa-apa pertandingan ke? Macam kita tahu SBP ni kan banyak kan, dengan basketballnya, dengan mungkin ada PPM-nya kan. Sarah macam mana? Bagi saya waktu form 4 tu lah paling macam peak waktu saya masuk banyak competition. Sebab waktu form 4 dah dikira macam dah mature enough to masuk competition yang susah-susah. But at the same time kena fokus juga untuk study. Sebab macam Khalilah kata tadi, form 4 lah banyak foundation. Especially untuk subjek elektif, topik waktu form 4 tu yang
bagi saya paling penting untuk SPM nanti. Jadi bagi saya form 4 tu dia tak relax sangat. Dia more to kena push untuk both academic dengan koko, supaya waktu form 5 nanti dia more to revision untuk SPM nanti. Okay, kita flashback sikit. Tadi kita dah masuk masa kita dah form 4. Okay, ini kita flashback sikit masa kita mendengar rendah lah. Kan, dekat SBP ni dia ada satu konsep ataupun satu pendekatan yang dibuat. Dia nak melahirkan seorang pelajar yang dalam bahasa Arabnya syumul, maknanya sempurna. Dari segi akademiknya bagus, dari segi co-curriculumnya bagus, dari segi sahsiahnya bagus, keterampilannya bagus, dan juga what we call leadershipnya. Okay, jadi masa you all tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu lah kan, bagaimana cara especially oleh senior-senior lah, kakak-kakak yang ada, sebab you all memang tak ada boys kan, memang non-co-ed punya school kan. So kakak-kakak ni mentarbiah tarbiah adik-adik terutamanya yang mendengar rendah ni. Sebab sekarang ni macam kita tahulah, macam di sekolah-sekolah berasrama penuh ni, tidak dinafikan ada budaya-budaya yang agak negatif lah. So kita tak boleh nak kata tak ada, benda tu memang ada. Tapi macam mana kita sebagai junior menerima, kadang-kadang ada kakak yang minta tolong basuhkan baju, ada yang minta tolong gosokkan baju ke kan. So macam saya dekat asrama dulu pun budaya macam tu memang ada, memang wujud, dan kita cuba nak mengekang macam mana sekalipun, tapi masih lagi biasa kita dengar benda adalah kan. Jadi pengalaman, okay, Sarah dululah, mungkin masa Sarah tingkatan 1 sampai tingkatan masih mendengar rendah lah, kita belum jadi senior lagi kan. Ada tak pengalaman perkara-perkara macam tu berlaku? Adalah juga, tapi saya tak pernah lah sampai kena basuh baju senior ke apa. Batchmate saya lain ada je yang kena, tapi alhamdulillah saya tak kena lah. Saya kena macam tolong senior sikit-sikit lah, macam tu lah. Okay, so maknanya benda tu agak terpencil lah kot dekat SSP ni. Mungkin budak-budak dia baik-baik semua. tak ada elemen-elemen yang macam tu lah. Dekat 3C macam mana kak? Ada tak benda-benda macam tu berlaku? Kalau pengalaman saya sendiri, paling-paling pun ada sini minta tolong gosok baju lah. Tapi pandangan saya benda ni sebagai junior, sekolah mendengar rendah lah kan, kita kena ada that mindset of macam niat nak tolong, macam at the end of the day diorang minta tolong, and this is your chance to macam dapat pahala untuk macam rajinkan diri. Lepas tu sini pun selalu juga cakap macam diorang minta pun bukannya macam paksa, diorang memang cakap elok-elok, awak saya sibuk ni, boleh tolong saya buat benda ni. Nanti saya, lepas tu kalau kat 3C diorang selalu bagi makanan lah sebagai terima kasih kan, macam tu. Jadi lepas tu bila dah naik senior pun macam diorang sini memang selalu cakap kat kami lah, macam nanti awak naik sini awak akan faham kenapa kita orang minta tolong sangat-sangat. Kita orang memang sibuk dan penat. Dan bila saya naik sini pun saya memang faham lah benda tu. Okay. Sebenarnya bagi saya lah, benda tu bukannya bully, tapi dia lebih kepada cara senior tu nak mendekatkan diri dengan adik-adik kan. Walaupun benda tu bagi saya taklah begitu baik dan taklah kita menggalakkan budaya macam tu, tapi bagi saya kalau misal kata kita nak cuba kata abolish benda tu memang agak mustahil. Dan macam kita selalu biasa dengar lah, bila adik kena, nanti bila adik tu dah jadi kakak, mungkin dia pun akan kenakan adik dia yang bawah kan. So benda-benda macam tu biasa kan. Cuma janganlah terlalu teruk sangat lah benda-benda yang kan. Tapi bukan kita menggalakkan, tapi cuba just nak sharekan kepada mungkin penonton-penonton yang mungkin budaya macam tu sebenarnya bukan satu budaya songsang lah, bukan budaya yang rosak pun kan, tapi lebih kepada nak mendekatkan kakak dengan adik, ataupun mungkin nak bagi adik tu rasa macam Kalilah beritahu tadi lah, dia rasa macam dia nak membantu kakak-kakak dia mungkin sibuk tengah study dan sebagainya kan. So budaya macam tu biasalah kita amalkan. Okay, so tak apa, kita tinggalkan cerita tentang tu, kita kena berehat sekejap. So sementara kita nak berehat ni, kita dengar dulu pesanan daripada penaja. Okay, Sembang Budak Pandai. Macam beza sikit dari mama komputer lah kita. Itu pun kat tangan kiri tak tahu itulah dulu suara yang daripada sini. Pernah terfikir macam mana alumni sekolah berasrama penuh mencapai kejayaan mereka? Saya rasa apa yang saya jadi hari ini adalah daripada acuan yang telah dibuat di Sekolah Menengah Agama Musa Gajang sebelum ini. Banyak acuannya daripada Sekolah Menengah Agama Musa Gajang. Dari kisah zaman sekolah hingga kejayaan mereka sekarang.
kepada sahabat-sahabat yang nak buat podcast, boleh gunakan kita punya studio ni dengan kadar sewa yang sangat-sangat berpatutan. Jangan lupa subscribe sekarang YouTube Sembang Budak Pandai. Cerita inspirasi sentiasa menanti. Kita kembali bersiaran dalam podcast SBP Sembang Budak Pandai bersama saya Zaid Ismail. Okey, tadi kita sebelum berehat kita ada cerita tentang pengalaman kedua-dua orang panelis Sarah dan juga Khalilah yang ketika mana mereka berada dalam tahun tingkatan 1 hingga tingkatan 3 yang ada tak pengalaman mereka kena bully dan sebagainya. Jadi mereka dah mengesahkan yang benda tu bukan satu budaya yang biasa berlaku di mana-mana SBP, yang cuma cara pendekatan yang dibuat oleh senior minta tolong dan sebagainya tu adalah lebih untuk mendekatkan senior dan juga junior lah. So benda tu ala bisa tegal biasa lah kata orang kan. Jadi untuk second segment ni kita nak masuk ke topik yang kita nak bincangkan pada hari ni lah, iaitu berkaitan dengan rahsia di sebalik kecemerlangan SPM 2025. Okey, tadi masa first segment saya dah ceritakan dua-dua orang tetamu saya ni adalah di antara 10 orang pelajar SPM terbaik tahun 2025 yang telah pun dianugerahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Okay, jadi mereka baru je mendapat anugerah tersebut beberapa minggu yang lepas dan untuk menyingkap rahsia kecemerlangan SPM diorang. Jadi saya tanya pada Sarah dululah kot. Okay, Sarah masa belajar dulu, mungkin Sarah boleh sharekan kepada penonton, kepada adik-adik semua, teknik Sarah belajar tu macam mana sebenarnya? Jadi teknik yang saya rasa paling berkesan untuk diri saya adalah saya akan sebelum kelas tu bermula, tak kisahlah seminggu ke sehari ke ataupun memang sebelum cikgu masuk ke, saya akan cuba belajar topik tu sendiri dulu. Sebab bagi saya kalau kita baca dulu, kalau kita cuba dulu, nanti kita faham dalam bahasa kita sendiri. Jadi waktu cikgu ajar tu kita tinggal nak kukuhkan fahaman kita dan belajar dari perspektif cikgu pula. Jadi bagi saya lagi senang nak hafal dan fahamkan topik tu lah. Okey, teknik belajar sendiri dulu tu daripada tingkatan berapa yang Sarah buat? Saya buat dari tingkatan 2 lah. Jadi masa belajar sendiri tu memang tak ada orang guide, memang belajar sendiri? Saya cuba nak belajar sendiri dulu sebab nak fahamkan dari perspektif diri sendiri. Okey, menarik tu. Jadi bagi saya memang satu cabaran lah sebab cikgu tak mengajar lagi. Tak ada siapa yang mengajar kita pun lagi. Kita sendiri yang baca dan kita sendiri yang cuba nak fahamkan dulu benda tu. Okey, so satu teknik yang bagi saya memang agak luar biasa. Dan ada belajar dalam study group tak masa tu? Tak ada sangat. Saya cuba belajar seorang-seorang dulu. I see, okay. So, Khalilah pula macam mana? Berbeza tak dengan apa yang Sarah buat? Berbeza. Saya jenis yang memang masuk kelas, memang apa yang cikgu ajar mula-mula itu akan jadi first exposure saya dalam topik itulah. So, tak pernah belajar sebelum cikgu mengajar lah? Jarang lah. Kalau paling-paling pun sementara tunggu cikgu masuk lambat ke apa, saya bacalah dulu. Tapi memang saya baca tu dengan niat cuma untuk supaya satu tak bazir masa, satu untuk just familiarize dengan istilah-istilah yang digunakan rather than cuba untuk faham sendiri. Saya memang akan tunggu cikgu. So both of you dalam kelas DLP ke macam mana? Dekat TKC dengan SSP ada kelas yang bukan DLP tak? Tak ada, semua DLP Okay, right. So bagi saya memang tak ada salah ataupun betul lah dalam teknik pembelajaran ni masing-masing kan. So kalau macam Sarah dia selesa macam tu, Khalilah pula bila dengar cikgu mengajar tu baru kita mudah nak faham dan sebagainya kan. Tapi okey, tentang pembelajaran ni apa yang saya tertarik untuk dapatkan kupasan daripada both of you adalah berkaitan dengan study yang macam mana, teknik yang macam mana ambil notanya, teknik yang macam mana bila cikgu mengajar tu kita duduk dalam kelas tu kita kena tumpukan perhatiannya ke. So ada mungkin cara-cara yang mungkin Khalilah boleh sharekan kepada adik-adik yang tengah belajar sekarang ni. Apa yang Khalilah biasa buat bila cikgu mengajar tu, macam mana yang bila you kata tumpukan perhatian tu kan, macam mana cara you menumpukan perhatian tu? Kalau bagi saya time class memang itu yang paling utama untuk kita fokus. Sebab apa yang cikgu ajar waktu tu memang kita takkan dapat dah. Itu macam kira memang satu-satu je peluang untuk kita dapatkan benda tu. Jadi time class memang saya jenis tak ambil nota. Saya memang akan duduk dan dengar dulu. Duduk dan dengar dan
kalau saya ada soalan, saya tanya teruslah macam tu. Tapi selalunya saya akan dengar dan bagi cikgu explain dulu. Bila cikgu buka ruang untuk soalan, baru saya tanyalah. Kalau untuk nota, untuk saya sendiri, saya bukan jenis yang guna nota untuk belajar. Tapi ada certain cikgu yang memang dia wajibkan kami untuk buat nota dan buatlah nota. Macam itulah. Tapi bagi saya memang yang paling penting untuk fokus dalam kelas tu 100% and dengar dan jangan tidur, semua itulah. Okay. Kita di SBP ada prep kan so prep petang dan prep malam lah. Okay. So kalau mungkin Sarah boleh kongsikan prep petang Sarah buat apa sebenarnya? Waktu prep Waktu prep petang saya akan cuba siapkan kerja rumah supaya nanti waktu prep malam nanti saya boleh ulang kaji sendiri. So kerja rumah tu biasanya cikgu bagi, memang cikgu bagi tu banyak ke ataupun orang kata apa, sempat lah kalau kita nak habiskan dalam masa yang sama pada waktu prep petang tu? Biasanya memang takkan sempat lah. Tapi waktu selain prep petang tu memang kena cuba guna setiap masa lah untuk siapkan homework. Sebab saya jenis yang tak boleh faham sangat topik tu kalau buat homework je. Saya kena baca buku teks betul-betul baru saya faham. Okey. Saya tertarik dengan apa yang Sarah kongsikan tadi tentang baca buku teks tu sebab ada setengah pelajar dia merasakan bahawa apa yang ada dalam buku teks tu tak cukup kan macam apa yang dia baca dalam buku teks tu kadang-kadang dia susah nak faham dan dia terpaksa rely kepada buku aktiviti ataupun di luar daripada textbook tu sendirilah. Okay, pandangan Sarah macam mana pula tentang benda tu? Saya faham kalau orang cakap macam tu sebab terutamanya untuk subjek elektif contohnya fizik, chem, bio soalan kibat dia memang selalunya tak ada jawapan pun dalam buku teks. Jadi kalau macam tu saya tak guna buku rujukan tapi saya buat latihan je. Kalau buat latihan nanti jumpa soalan yang kibat yang kita sendiri pun tak faham tapi cuba je buat soalan tu. Jadi jawapan untuk soalan tu boleh tengok kat skema. Jadi itulah additional information yang saya dapat. Okey, bagus. Okey, macam Kalilah pula. Kalilah aktif dalam bidang co-curriculum Okey, you bagikan masa macam mana? Cikgu suruh you study, cikgu suruh you ulang kaji, tapi dalam masa yang sama you pun minat dengan benda-benda yang lain, co-curriculum punya activities dan sebagainya. So you bagikan masa tu macam mana sebenarnya? Untuk saya bagikan masa first saya buat to-do list lah. Saya buat to-do list dan saya utamakan yang mana yang lagi dekat deadline dia dengan yang mana yang macam akan memang saya kena buat yang tak ada, memang kalau ada certain task kan macam kalau saya tak buat pun saya lambatkan pun tak apa. Macam itulah saya tengok mana lagi penting dan mana lagi saya perlu buat. Itu satu. Lepas tu kalau saya akan kalau contoh masa form 4 kan, masa form 4 jadual saya lebih kurang macam ni lah. Dia pagi tu kelas, kelas tu memang fokus dan jangan buat benda lain lah. Memang time kelas, kita kelas je. Lepas tu rehat, lunch semua. Lepas tu prep petang pula. So prep petang saya fokus untuk homework. So apa-apa homework yang ada sepanjang hari tu memang saya buat time prep petang lah. Lepas tu petang saya main touch rugby. So petang saya kena pergi padang untuk latihan. Dan malam kalau ada homework lagi saya akan siapkan homework dulu. Kalau tak ada homework saya akan ulang kaji. Dan malam before tidur tu kalau ada homework lagi saya siapkan dulu before tidur. Kalau tak saya macam baca sikit-sikit study ke macam itulah. Selalu tidur malam kau apa? Kalau time form 4 saya selalu tidur lambat. Tapi bila naik form 5 tu saya sedar yang bila form 5 saya tidur lambat tu saya tidur lambat sebab memang dah tak ada masa lain nak siapkan homework kan. Tapi bila naik form 5 tu banyak macam especially bila dah dekat-dekat SPM tu sekolah pun macam dah slowly bagi kita orang let go sikit jawatan aktiviti koko pun macam dah stop sikit untuk kita orang kan. So dia ada banyak masa sikit. Jadi saya cuba untuk tidur awal lah. Jadi kalau time form 5 tu 11.30 lights off saya dah tidur. Okay, so maknanya not necessarily kita kena stay up untuk buat kerja-kerja homework untuk study dan sebagainya. Itu yang menjamin kecemerlangan lah kan, bukanlah kan. So dari segi pengurusan masa tu yang penting. Macam mana kita mengurus masa kita kan. Ada setengah orang mungkin dia lebih selesa belajar sebelah petang, ada setengah orang mungkin dia lebih selesa belajar sebelah malam.
Dan ada juga jenis yang tidur awal, esok pagi-pagi dia bangun sebelum subuh, mungkin ada buat qiyamul lail dan sebagainya, masa tu yang dia study kan. Jadi masing-masing ikut teknik masing-masing lah. Mana yang dia selesa, mana yang dia rasa comfortable, dia boleh gunalah cara macam tu kan. Okay. Tadi kita dah bagi sinopsis sikit berkaitan dengan macam mana anda berdua terpilih menjadi 10 orang pelajar cemerlang yang dapat anugerah dan diterima untuk menghadap Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong kan. Okay. So kita nak dengar macam mana sebenarnya mula-mula sekali lah you all pernah terfikir tak sampai ke tahap tu? Okay, Sarah dulu. Saya memang tak pernah terfikir saya boleh dapat anugerah tu lah. Waktu saya form 4 pun saya tak expect saya boleh dapat 9A tambah. Jadi bila dapat invitation tu rasa macam wah, kejut lah. Okay, Galila? Kalau saya pula, saya memang daripada dulu tanah harapan nak 9A+ kan. Tapi untuk sampai ke tahap top 10 dekat peringkat kebangsaan tu memang saya tak pernah jangka lah. Saya tak tahu pun anugerah tu wujud kan. So macam bila saya dapat tu, saya memang sangat bersyukur lah bila saya dapat tu. Okay, apa perasaan bila mula-mula dapat tahu tentang benda tu dan bila hari kejadian tu melangkah masuk ke Istana Negara? Sebab saya sendiri pun tak pernah masuk Istana Negara, tak tahu macam mana dia punya tu kan. Okay, mungkin Sarah boleh kongsikan pengalaman masa tu. Waktu saya mula-mula dapat invitation tu, saya baru lepas kerja kat restoran. Buat part time lah masa tu, lepas SPM. Jadi waktu tu memang tengah penat. Jadi bila dapat invitation tu macam tak boleh nak proses. Jadi bila dapat tu, okay. Lepas tu bila malam tu, bila dah hilang sikit penat tu, baru macam aku dapat invitation. Jadi bila dah sampai ke Istana Negara tu, macam saya teringat balik semua orang, cikgu-cikgu, kawan-kawan, ibu bapa yang dah tolong saya selama ni. Jadi saya memang bersyukurlah kat semua orang yang dah pernah tolong saya. Okay. So Kalila mungkin boleh cerita sikit pengalaman tu? Kalau saya waktu tu, saya tengah kat rumah je waktu tu. Lepas tu tiba-tiba cikgu saya message, kata, Kalila, I have good news for you. Lepas tu macam, apa dia teacher? Lepas dia kata, sabar, bagi contact your parent dulu. Lepas tu saya bagi nombor ayah saya. Lepas tu teacher message ayah saya. Lepas tu macam tunggu 5 minit 10 minit macam tu. Saya tanya teacher balik, apa good news ni teacher? Pergilah tanya ayah awak. Lepas tu saya pun pergi turun bawah tanya ayah saya apa sebenarnya kan. Tak, ayah saya cakap tahniah. Lepas tu dia tunjuk list tu. Lepas tu saya macam tak boleh proses sangat lah. Macam apa benda ni sebenarnya kan. Macam betul ke tak betul ke betul macam ke tu tak lah. betul macam tu lah. Lepas tu macam tengok dia memang cakap dia punya list tu kan, atas tu memang cakap pelajar cemerlang peringkat kebangsaan. Lepas tu macam tu lah, macam perasaan macam sama macam Sarah lah, dia macam lambat lah nak proses tu. Tapi bila sampai Istana Negara tu, ni pun first time saya datang kan. Bila datang situ and tengok suasana semua tu, saya rasa macam saya rasa bersyukur sangat-sangat. Saya berterima kasih sangat-sangat. Dan saya rasa macam macam nak kata, macam semua usaha saya dan semua orang yang pernah tolong saya, macam ini dia punya macam climax lah macam tu. Okay. So kalau boleh ruang yang ada ni, mungkin you boleh sampaikan apa-apa jua ucapan nak bagi kepada cikgu ke, nak bagi kepada mak ayah ke, nak bagi kepada kawan-kawan your peers ke kan. Okay, so mungkin Kalila ada benda yang nak disampaikan kepada mereka? Saya first nak cakap dekat parents saya, thank you sebab support Kalila selama ni. Every week datang visit, saya minta ke tak minta ke datang visit, belikan semua makanan yang saya nak, belikan barang-barang yang saya perlukan. Thank you. Kalau untuk cikgu-cikgu pula, terima kasih sangat sentiasa percayakan dekat saya dan sentiasa layan soalan-soalan yang saya ada. Dan saya rasa memang tanpa cikgu-cikgu memang saya memang takkan dapatlah saya punya result ni. Dan untuk kawan-kawan, terutamanya batchmate saya, thank you juga sebab mereka yang selalu ada bila saya nangis ke, bila saya homesick ke, ada orang yang selalu ada untuk pujuk saya, untuk support saya dan dengar semua masalah saya. Dan saya untuk kawan-kawan saya lah especially, saya harap korang semua akan berjaya di masa depan nanti. Amin, insyaAllah. Okay, Sarah mungkin nak bagi apa-apa ucapan kepada semua yang dah sokong Sarah selama ni? First of all, saya nak berterima kasih sangat-sangat kepada ibu bapa saya sebab selalu push saya untuk
untuk dapatkan keputusan yang cemerlang, especially mak saya, sebab saya selalu je call mak saya sebab rasa tak confident kan. Tapi mak saya selalu kata trust the process, sebab yang penting tu proses nak menuju ke kejayaan tu, bukan kejayaan kita tu. And then nak berterima kasih kepada cikgu-cikgu saya sebab sentiasa offer help untuk students. Kalau ada soalan ke, memang cikgu-cikgu saya takkan hesitate untuk tolong kami. Lepas tu saya nak cakap terima kasih juga kepada kawan-kawan saya, sebab kawan-kawan saya yang saya jumpa ke SSP semua hebat-hebat. Yang saya rasa lagi hebat dari saya pun ada juga. Jadi saya nak berterima kasih sebab they're my source of motivation in life lah. Okay, tahniah kepada you all berdua. Bukan senang nak capai apa yang you all dah capai ni kan. Jadi untuk apa yang dah di achieve tu, insyaAllah ini bukannya kata apa penamat. Banyak lagi. Lepas ni nak masuk ke universiti, lepas tu dalam alam pekerjaan pula kan. So panjang lagi sebenarnya langkah yang kita akan kata apa meneruskan kita punya kehidupan ni lah. Okay. Khalilah, plan lepas ni nak masuk ke universiti mana, ataupun mungkin dah ada tawaran yang dapat? Setakat ni saya belum dapat tawaran apa-apa lagi, tapi saya must apply lah semua scholarship yang ada, yang ada tawarkan bidang yang saya nak, which is mechanical engineering. Tapi plan saya kalau if it can go my way lah, apa yang saya plan is saya nak buat A-levels for 2 years. Lepas tu saya nak pergi UK untuk buat mechanical engineering. And specifically memang long life from daripada kecil lagi saya dah impikan benda ni is saya nak masuk Oxford sebenarnya. Dan itu kalau dapat InsyaAllah, lah, amin. Itu saya punya plan lah untuk education. Alright, okay. Sarah pula? Hampir sama lah juga. Saya nak sambung A-levels kat sini 2 years. Lepas tu saya nak sambung belajar kat UK for actuarial science. Kalau boleh kat Oxford juga lah. Okay, insyaAllah dua-dua saya doakan dapat berjaya mencapai cita-cita tu. Okay, untuk segmen yang terakhir inilah sebab kita dah sampai penghujung sebenarnya. Bila kita bercerita tentang pengalaman you all dalam pembelajaran, dalam menghadapi peperiksaan dan sebagainya, jadi saya nak minta sedikit nasihat lah yang mungkin Sarah boleh bagi kepada adik-adik yang sedang menonton. Bagaimana mereka sepatutnya belajar, bagaimana teknik yang sepatutnya mereka lakukan untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, macam Sarah dan juga Khalilah. So silakan, mungkin ada nasihat yang boleh Sarah berikan. Jadi buat adik-adik yang nak ambil SPM nanti, of course lah waktu study kita final aim kita untuk SPM kan. Tapi mestilah along the way tu kadang-kadang rasa down, rasa burn out. Jadi cara saya motivate balik diri saya untuk continue to study, untuk push diri saya is saya fikir yang penting ialah proses dia. Dalam proses tu mestilah ada yang waktu kita bersemangat sangat-sangat, mestilah ada yang kita rasa macam tak boleh buat, tapi kita kena push diri kita juga sebab along the process tu mestilah kita akan dapat kejayaan yang kecil-kecil. Contohnya kita dapat belajar cara nak berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu. Jadi benda tu akan bantu kita waktu kita belajar kat uni nanti ataupun waktu kita kerja nanti. Jadi waktu belajar tu jangan belajar untuk SPM je, belajar untuk diri kita sendiri juga. Jadi itulah motivation saya untuk diri saya sendiri. Okey, jadi apa yang Sarah kongsikan tadi antara lain yang saya nak tambah sikit lah mungkin dari segi adab kita dengan guru bila kita nak dapat ilmu keberkatan tu sebenarnya datang daripada sikap kita sendiri. Bila kita menuntut ilmu, kita berjumpa dengan guru, kita kena jaga adab dan sahsiah kita. Kan bila kita orang kata apa tak faham tu, macam mana cara kita nak dapatkan penerangan lanjut daripada guru, macam mana kita berhadapan dengan guru tu, kita kena jaga adab kita. Sebab keberkatan ilmu tu sebenarnya datang berpunca daripada cara kita berinteraksi dengan guru-guru kita juga, kan? Okay, dan dalam masa yang sama anak-anak semua mungkin perlu fahamkan bila kita berinteraksi dengan kawan-kawan juga, kita berinteraksi dengan kawan-kawan. Ada kawan-kawan kita ni yang mungkin
jenis playful, yang mungkin dia suka usik-usik kita. Bila dia tengok kita study kuat sikit je, dia rasa alah apalah nak study sangat ni kan, kita relax lah sekejap kan. Okay, so kawan-kawan macam ni kadang-kadang kita kena berhati-hati sikit kan, terutamanya bila kita duduk kat asrama kan. Jadi mana-mana pengaruh yang agak kurang baik kita boleh hindarkan, dan kita ambil kawan-kawan yang especially yang rajin, yang suka buat study group dan sebagainya ni, inilah yang kawan-kawan yang perlu kita dekatkan lah kan. So itu daripada Sarah. Bagaimana pula dengan Khalilah? Mungkin Khalilah boleh bagi nasihat sikit pada adik-adik macam mana? Dari saya untuk adik-adik yang akan ambil SPM tahun ni atau akan datang, first nasihat saya is you need to know saya kata awak nak buat apa nanti. Bukanlah dah kena plan hidup awak, tapi awak dah tahu, maybe awak tahu awak nak jadi successful. So and to be that successful, kalau awak tahu benda tu perlukan result SPM yang elok, awak kena tanamkan siap-siap niat awak, apa yang awak nak. Saya petik kata-kata pengetua saya, dia kata SPM ni bukan segala-galanya, tapi dia permulaan segala-galanya. Jadi nasihat saya, mungkin masa depan awak tu boleh jadikan sebagai motivasi, dan selain motivasi, awak kena ada disiplin juga. So disiplin tu akan pastikan awak konsisten, dan bila kalau awak tak ada motivasi, disiplin tu lah yang akan push diri awak untuk sentiasa berusaha. Dan lagi satu pesan saya lah untuk sentiasa ingat orang-orang yang dah tolong awak sampai ke mana awak tu sekarang, terutamanya guru-guru dan ibu bapa, kawan-kawan ke. Dan last but not least, untuk sentiasa jaga hubungan dengan Tuhan bagi yang Muslim lah. Itu benda yang paling penting, keberkatan tu. Macam Cik Ana dia kata. Tu maknanya bila kita sentiasa ingat ada yang lebih berkuasa, yang lebih tinggi daripada kita, kita memang seharusnya tunduk, tawaduk, dan kita sentiasa lakukan amalan-amalan bukan saja yang wajib, tapi yang sunat. Mungkin ada adik-adik ataupun bakal-bakal calon SPM yang ada sekarang ni dah mula buat qiyamul lail dan sebagainya. So itu adalah amalan-amalan yang baik, selain daripada kita bertukar lumus dalam mengulang kaji pelajaran, yang kita amalkan juga perkara-perkara macam tu. Sebab ada yang adik-adik mungkin yang suka berpuasa Isnin dan Khamis, so itu pun boleh kita praktikkan, menjadi satu amalan yang baik. Bukan saja untuk kita nak SPM saja, mungkin lepas SPM tu nanti bila kita dah mula masuk universiti, kita dah mula bekerja kan. Jadi itu yang biasanya kita amalkan untuk menjadi insan yang lebih syumul, lebih sempurna lah. Okay. So untuk kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sarah dan juga kepada Khalilah atas kesudian bersama dengan podcast Sembang Budak Pandai SBP. Dan saya harap apa yang telah dikongsikan oleh Sarah dan juga Khalilah pada hari ini dapat memberi manfaat lah kepada adik-adik, terutamanya kepada mereka yang akan mengambil peperiksaan SPM tak lama lagi. Dan buat mereka yang mungkin berada di sekolah rendah, menengah rendah dan sebagainya, apa yang dah dikongsikan tadi tu cuba jadikan sebagai panduan. Tak terlalu awal untuk kita study. Seawal mungkin tingkatan 1 lagi mereka dah mula mendisiplinkan diri, macam mana yang Khalilah dan Sarah ceritakan tadi, yang Sarah kongsikan sebelum cikgu mengajar lagi kat kelas, dia dah belajar dulu kan. Jadi benda macam tu yang sepatutnya kita cuba praktikkan untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Okey, terima kasih banyak-banyak Khalilah, Sarah. Tahniah sekali lagi saya ucapkan, dan saya doakan agar kalian berdua berjaya dalam lapangan yang ingin diceburi, dan insya-Allah rezeki untuk menyambung pengajian di UK, terutama di Oxford tu akan tercapai. Dan bila dah sampai ke sana, jangan kita lupa yang kita ni berpijak di bumi Malaysia, dan kalau boleh ada niat dalam hati untuk kembali berbakti di tanah air kita lah satu hari nanti, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam podcast-podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Pernah terfikir macam mana alumni sekolah berasrama penuh mencapai kejayaan mereka? Saya rasa apa yang saya jadi hari ini adalah daripada acuan yang telah dibuat di Sekolah Menengah Agama Musa Gajang sebelum ini. Banyak acuannya daripada Sekolah Menengah Agama Musa Gajang. Dari kisah zaman sekolah
hingga kejayaan mereka sekarang. Kepada sahabat-sahabat yang nak buat podcast, boleh gunakan kita punya studio ni dengan kadar sewa yang sangat-sangat berpatutan. Jangan lupa subscribe sekarang YouTube Sembang Budak Pandai. Cerita inspirasi sentiasa menanti.